Jadi Kinseliti buat kajian, kalau kita nak motor kita tak bising sangat, setahun sekali tu kawan-kawan boleh buka penutup rocker arm ni, adjust tepek untuk kurangkan bunyi lah. Kalau tak adjust, nanti bunyi kuat lah. Macam motor Kinseliti ni 3 tahun tak buka sebab Kinseliti nak tengok ketahanan mesin ni. Jadi mesin Kinseliti ni spek 65 Jet 6, dah 3 tahun enjin ni beroperasi tanpa masalah. Jadi ini dah bunyi bising sangat. Jadi Kinseliti akan buka lah. Kita akan buka penutup rocker arm ni untuk kita adjust tepek supaya rocker arm tu tak bunyi kuat sangat. Macam ni kita nak buka, dia dah loose dia dah loose. Saiz 8 ni dia dah loose. Jadi macam mana kita nak buka nut yang loose, yang dah tak boleh nak buka? Cara-cara dia, kawan-kawan pakai tool ni box jenis ni lah. Mata dia macam ni. Nampak? Untuk saiz 8 yang ni, cara kita nak guna dia, kawan-kawan ambil yang saiz dia macam ni, saiz 8mm untuk ikut dia punya nut screw ni. Jadi cara-cara dia, kita nak guna dia, kita masukkan macam ni. Lepas tu ambil tukul, ketuk sampai tenggelam nut yang loose tu. Dia dah tenggelam. Ambil spana hidup, ketat kan. Lepas tu pulas arah lawan jam. Nampak? Mudah untuk buka dia. Dia grip. Tu. Dan kawan-kawan nak buka seterusnya, skru yang loose tadi, kawan-kawan pakai je alat ni. Dia ada one set. Guys, jadi Kinseliti dah cabut keempat-empat skru yang loose. Kinseliti dah buka. Kinseliti akan adjust lah rocker arm ni. Bawah pun dah buka. 3 tahun tak adjust. Dia longgar lah. Sebab tu bunyi bising sikit Jadi Kinseliti R&D untuk enjin ni dah 3 tahun memang tahan lah. Yang ni komponen-komponen yang kena selenggara lah. Kinseliti show kan setahun sekali kawan-kawan buat top set. Kalau enjin ni dulu Kinseliti R&D sekali dengan CDI siap mapping mod letup apa semua. Jadi Kinseliti punya gasket head pun dah terbakar Jadi untuk R&D kaji untuk mod letup as berapi dulu kan, kita test tempat dia panas lah jadi gasket tu terbakar. Nanti Kinseliti nak tukar sekali gasket. Yang ni Kinseliti adjust dulu rocker arm, bagi tepek ni adjust bagi ketat sikit. Ni dah longgar, bunyi bising. Loose macam ni. Nak pakai spana pun tak lepas, buka, kawan-kawan boleh pakai tool ni memang function memang sangat mudah sekali pulas dah terbuka mudah akan dapat full set macam ni. Ni sekali dapat. Kalau kawan-kawan nak order yang sama macam Kinseliti pakai ni, mudah untuk buka nut yang loose